Kalaulah hari ini kita simpan 5 dinar, macam mana masa depan keuangan kita? Ramai dalam kalangan kita sekarang ni tiada simpanan aset. Dengan teknologi sekarang, duit pun cepat habis. Inflasi sekarang ni pun menyebabkan nilai wang makin lama makin menyusut. Kita kena ingat, masalah ni boleh diselesaikan dengan simpan emas. Emas membantu kita menyimpan nilai dalam jangka masa panjang. 5 dinar kita mungkin nampak kecil, tapi ini adalah permulaan aset. Dengan konsisten simpan emas, kita sebenarnya sedang membina aset dan menyimpan nilai simpanan. Secara tak langsung, kita pun dapat kurangkan risiko inflasi. Ramai yang bermula dengan 1 hingga 5 dinar dahulu sebelum kumpul lebih banyak. Yang penting bukan jumlah yang besar. Yang penting kita mula sekarang. Nak tahu cara mula simpan emas? Boleh komen dan saya akan bantu anda langkah demi langkah dalam simpanan emas yang terbaik untuk anda.